Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat jentera, bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza ingin menceritakan kisah yang terbaru dan terkini sekarang ini, iaitu kisah seorang lelaki kerugian RM9,000 atau 9K kerana tertipu dengan seorang wanita yang dikenalinya di media sosial laman berkenalan. Beliau yang pada mulanya berkenalan di media sosial tersebut untuk berkenalan, bervideo call, telah terperangkap dengan janji manis wanita tersebut, dan wanita tersebut menggugat beliau untuk menyebarkan gambar tanpa pakaian sekiranya lelaki berusia 23 tahun itu tidak membayar wang kepadanya, dan lelaki itu telah membuat pembayaran dan terasa dirinya ditipu dan membuat laporan polis. Apapun, kepada anda semua, hendaklah kena sentiasa berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan sesiapa saja yang baru dikenali di media sosial ataupun di mana saja. Apapun, semoga baik-baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak selalu.